Siasatan SPRM bukan kata dah bersalah, belum lagi. Cuma SPRM masuk tengok lah. Kita cek balik dulu pun. Orang awam macam aku, macam kita semua pun dah rasa fishy. Macam mana boleh meningkat sampai 5,000 lebih ni. Hujah defend PAS sekarang ini, walaun sekarang ini, mereka kata ini apa tiba-tiba kes naik balik. Ni 6 tahun dah, 2018, 2026 tahun. Takkan tak jumpa apa-apa. Kenapa baru sekarang? Ini mesti helah madani menggunakan SPRM untuk tutup kes-kes lagi besar melibatkan kerajaan. Pertama sekali, dia tak kira bila pun berlaku benda ni. Dia tak kisah bila. 80-an, 90-an kalau ada report, ada orang bagi report, orang ada bukti apa semua, SPRM tetap akan masuk siasat. Bila-bila, tak ada masalah. SPRM ini dia tak kira siapa. Tak ada siapa kata Exco tu dah bersalah pun. Dia kena tahan SPRM, dia confirm bersalah. Belum lagi. Relax lah. Kalau SU politik Anwar Ibrahim pun SPRM boleh buh baju oren kat dia, tangan bergari lagi, kena dakwa mahkamah apa semua. Kalau setakat Exco kerajaan negeri baru kena tahan, kan? Relax lah, tak ada apa pun. Ini tiba-tiba duk salahkan Anwar Ibrahim. Anwar guna SPRM, Anwar itu, Anwar ini, hanya kerana SPRM masuk siasat pemimpin dia. Waktu SPRM siasat pemimpin belah kerajaan ni, kau tak kata kau tak puji Anwar, apa panggil, transparent pada SPRM pula. Ini SPRM masuk siasat pemimpin dia, terus SPRM ni dibeli, dikawal oleh Anwar Ibrahim. Apa benda korang ni? Relax lah. Belum kes besar lagi, baru kes yang arahkan syarikat ambil anak dia bekerja. Sabarlah, relax lah. Apa benda yang menggelabah sangat ni, kan? Sabarlah dulu, kita tengok macam mana. Tapi aku puas hati lah, sebab dia ni dulu orang ajar tuang nasi, tuang air oren dalam nasi. Sekarang dia pula pakai baju oren.